Selepas Tanah Melayu mencapai kemerdekaan pada 31 Ogos 1957, bermulanya era kemerdekaan yang menunjukkan negara kita di semenanjung Malaysia telah bebas merdeka daripada penjajahan British. Pada 1957, kemerdekaan hanya ditumpukan di semenanjung sahaja. Walau bagaimanapun, timbulnya usaha yang dilakukan oleh kerjasama antara Tunku Abdul Rahman dan Kerajaan Empire British untuk menggabungkan Singapura, Sabah, Sarawak, Brunei untuk masuk dalam Persekutuan Tanah Melayu untuk mewujudkan sebuah negara yang paling besar yang dikenali sebagai gagasan Malaysia. Walau bagaimanapun, usaha pembentukan Malaysia ini kurang diminati oleh sebilangan besar negara-negara jiran kerana melihat ia sebagai satu bentuk cabaran yang mengancam kedaulatannya. Pada 1963, Tunku Abdul Rahman mengeluarkan satu kontroversi yang mana Indonesia telah bertindak menyokong peristiwa pemberontakan yang dilakukan oleh Ahmad Azhari di Brunei yang menyebabkan Indonesia semakin marah untuk mencabar pembentukan gagasan Malaysia yang diutarakan oleh Tunku Abdul Rahman. Keadaan ini menyebabkan ketegangan yang menimbulkan satu konflik yang dikenali sebagai konfrontasi Malaysia-Indonesia dari tahun 1963 hingga 1966. Dr. Subandrio, Menteri Luar Indonesia telah melancarkan konfrontasi terhadap gagasan Malaysia pada 20 Januari 1963 kerana melihat pembentukan Malaysia sebagai ancaman kepada Indonesia. Pada tahun yang sama, Presiden Soekarno melancarkan satu dasar yang dikenali sebagai dasar Ganyang Malaysia dalam usaha untuk menghapuskan pembentukan negara Malaysia. Bagi Presiden Soekarno, gagasan Malaysia ini dianggap sebagai ancaman kerana melihatkan kerajaan British berusaha menjadikan gagasan Malaysia ini sebagai negara boneka ciptaan yang boleh mengekalkan pengaruh di Asia Tenggara sekaligus akan mengancam kemerdekaan Indonesia pada masa hadapan. Sebagai bentuk penentangan, Indonesia menceroboh dengan pendaratan tentera di Johor dan Tebedu Sarawak pada 12 April 1963. Pada waktu yang sama, berlaku juga Perjanjian Pertahanan British Malaysia. Malaysia mendapat sokongan ketenteraan dari negara-negara Commonwealth untuk memberikan bantuan ketenteraan mempertahankan negara daripada ancaman negara Indonesia. Berlaku beberapa siri pertempuran, khususnya pertempuran yang berlaku di Kalabakan Sabah pada 29 Disember 1963 yang melibatkan pertempuran yang sengit antara pasukan keselamatan dan pasukan tentera gerila Indonesia. Kemudian, tentera Indonesia juga pernah mendarat di Labis Johor tetapi berjaya dipatahkan dan ditahan oleh pasukan keselamatan Malaysia pada waktu ketika itu. Peristiwa pencerobohan itu mendapat perhatian daripada pemimpin Malaysia, khususnya Dr. Ismail Abdul Rahman, wakil Malaysia telah mewakili Malaysia dalam Majlis Keselamatan PBB membuat aduan tentang tindakan Indonesia yang menceroboh kedaulatan Malaysia. Usaha penambatan konfrontasi ini telah dilakukan oleh Pertubuhan Bangsa Bersatu yang diketuai oleh Setiausaha Agong UTAN dan Timbalan Setiausaha Agong CV Narasimhan. Ia membantu untuk berunding Persekutuan Tanah Melayu dan Indonesia untuk menamatkan pertikaian. Usaha kedua melalui rundingan London, rundingan antara Tunku Abdul Rahman dan Presiden Macapagal bagi menyelesaikan pertikaian antara Malaysia-Indonesia. Keadaan ini telah menunjukkan bahawa negara kita menjalankan dasar diplomatik untuk menyelesaikan masalah. Usaha ketiga telah dilakukan melalui rundingan Tokyo antara Presiden Soekarno dan Tunku Abdul Rahman untuk membolehkan Tunku Abdul Rahman ini menerangkan kepada Presiden Soekarno ini tentang tujuan penubuhan negara Malaysia. Hal ini dapat menangkis dakwaan Soekarno yang melihat Malaysia itu sebagai negara ciptaan boneka British. Kemudian, pada tahun 1966, Jeneral Soeharto dan Jeneral Ali Muir Topo merupakan golongan ketenteraan telah berjaya menjatuhkan Presiden Soekarno daripada tampuk pemerintahan kerana melihat Soekarno ini gagal untuk menyelesaikan hubungan diplomatik dengan Malaysia. Keadaan ini telah membawa kepada usaha yang terakhir yang dikenali sebagai penambatan konfrontasi pada 4 Ogos 1966, perjanjian damai antara Malaysia dan Indonesia untuk mengembalikan hubungan yang normal
formal mewujudkan hubungan diplomatik. Rundingan itu telah diwakili oleh Menteri Luar Malaysia Tun Abdul Razak dan Menteri Luar Indonesia Adam Malik. Hasil rundingan, Filipina, Indonesia mula menerima idea pembentukan negara Malaysia sebagai sebuah negara berdaulat, bukannya negara boneka penciptaan British. Keadaan ini telah menamatkan peristiwa konfrontasi yang berlangsung dari tahun 1963 sehingga 1966. Hasil daripada pendapatan konfrontasi itu telah merintis perjalanan pemimpin-pemimpin negara Malaysia untuk merealisasikan hasrat, merealisasikan gagasan Malaysia untuk mewujudkan sebuah negara berdaulat. Pada 16 September 1963, Hari Malaysia telah digagaskan yang menunjukkan Persekutuan Tanah Melayu, Sabah, Sarawak, Singapura telah bergabung menjadi sebuah negara bangsa yang merdeka dan diperkukuh dengan semangat perpaduan yang ditunjulkan oleh banyak bangsa yang hidup di sebuah negara yang berpayungkan keamanan dan kedaulatan.